Ada isu, ada orang tanya bro, berbaloi ke apa kerajaan dan Grab menguatkuasakan insurans e-hailing tu kan. Jadi ada macam-macam suara lah. Antaranya suara macam ni. Ini semua kerja Kementerian Pengangkutan lah. Dia nak ambil duit kita. Bukan penting sangat pun e-hailing insurans ni. Oh, panas kan, betul tak? Panas kan? Ada pula yang berkata macam ni pula. Biar Grab fikir apa? Dia fikir dia lepas je untung. Dia ingat fikir sangat pasal kau. Janji dia dapat lesen je. Dan ada juga yang berkata macam ni pula. Daripada kedua-dua pihak tu, tekanan pada kita kerana untuk menyusahkan ekonomi pemandu-pemandu Grab dan penunggang-penunggang Grab. Dan sebahagian besar pula berkata macam ni. Jika kau ada insurans itu, bila ada apa-apa yang berlaku, claim senang ke? Kau ingat claim senang ke? Apa-apa pun yang mereka kata, mereka kena sedar semua perkara ada risiko. Confirm tak? Confirm. Terutamanya pemandu Grab. Kita berada atas jalan. Atas jalan macam-macam boleh berlaku risiko. Siapa berani kata kita tak akan berlaku apa-apa kemalangan? Kemalangan tidak berbau. Kita memang mengelakkannya. Tapi jika berlaku, apa tidak akan kurang? Di situ perlunya insurans yang dikuatkuasakan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan kerjasama Grab. Mereka prihatin terhadap kita sebenarnya. Selain insurans kereta dan insurans sok-sok untuk kita, insurans e-hailing tu adalah untuk cover tambahan pada kereta, pemandu dan juga pelanggan Grab. Tak ke berbaloi? Aduh, aku malas nak cerita lah. Okeylah, ciao.